Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Zakwan bin Yuzaidi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Muhammad Said, Seremban. Hari ini saya ingin berkongsi tentang 5 ciri murid yang sejahtera yang diperkenalkan oleh Rancangan Pendidikan Malaysia. Rancangan Pendidikan Malaysia telah dilancarkan pada 20 Januari 2026. Ia merupakan hala tuju pendidikan Malaysia yang melibatkan Kementerian Pendidikan Malaysia serta Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Tempoh plan ini ialah daripada tahun 2026 hingga 2035. Rancangan Pendidikan Malaysia ini bertemakan memacu lonjakan pendidikan negara. Jadi, saya akan memperkenalkan 5 ciri murid sejahtera yang terdapat dalam Rancangan Pendidikan Malaysia. Yang pertama ialah beradab. Murid mestilah beradab dan bertingkah laku sopan seperti menjaga perasaan cikgu dan rakan. Yang kedua ialah berilmu. Murid mestilah mempunyai ilmu yang luas seperti di dalam akademik dan juga di luar akademik. Jadi, tiga, berkemahiran. Murid perlulah memiliki kemahiran teknikal dan praktikal bagi menghadapi cabaran dunia pekerjaan sebenar. Yang keempat ialah berdaya tahan. Murid perlulah mempunyai daya tahan daripada segi fizikal, mental dan emosi. Dan yang terakhir ialah berkeyakinan. Murid perlulah mempunyai keupayaan yang utuh terhadap potensi diri. Yang ini, impak kepada warga sekolah ialah dapat melahirkan pelajar yang seimbang memenuhi aspek pendidikan mengikut 5 ciri yang telah saya sampaikan. Akhir kalam, selama 10 tahun, RPM ini ia memacu mutu pendidikan yang lebih profesional dan maju. Sekian. Terima kasih.